Sebab tu saya selalu cakap, kalau if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. Maknanya kalau kau bukan sebahagian daripada penyelesaian, engkau lah masalah tu. Saya ni bukan pembenci tau. Saya tak reti nak benci orang tu macam mana, Wak Imah macam mana pun. Walaupun satu orang ni yang saya tak boleh, tapi saya boleh lagi bercampur. Iaitu sombong. Sebab sombong ni satu penyakit yang membuahkan macam-macam penyakit. Dia akan beranak macam-macam. Dengki lah, apalah dan sebagainya. Dan itu juga bila saya kaji balik, dosa pertama yang dilakukan adalah kerana sombong. Iblis. Betul. Dan banyak orang cakap, yalah kalau kita nak cerita pasal ilmu, Iblis punya ilmu lagi tinggi. Betul. Nak cerita pasal ibadah, Dia punya paling- ibadah beribu-ribu tahun. Dia duduk satu saf dengan malaikat, mengesakan Allah. Dia paling hebat. Tapi kenapa bila terjadinya situasi berdepan dengan Nabi Adam AS, dia tak nak tunduk. Sombong. Penyakit sombong. Sebab tu pada saya dalam apa masalah ni, memanglah kita hidup berdepan dengan masalah. Dengan ujian, dugaan apa sekalipun. Dunia ni kalau tak ada ujian, tu bukan dunia, namanya tu syurga. Benar. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah dah berfirman, tidak bertakwa dan beriman kamu jika kamu tidak diuji. Jadi apa jua yang datang tu, ujian lah. Betul. Tapi macam mana kita handle? Ujian ni ibarat masalah. Kalau ada masalah, cari penyelesaian. Sebab tu saya selalu cakap, kalau if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. Maknanya kalau kau bukan sebahagian daripada penyelesaian, engkau lah masalah tu. So, atap bumbung kalau bocor, jangan asyik sibuk lap lantai. Betul. Tak selesai. Betulkan bumbung. Betulkan bumbung. Dan sebelum kau betulkan bumbung tu, betulkan otak engkau.